Ada seorang customer saya tanya, kenapa Public Go dah tak keluarkan yang gold bar macam ni, yang item yang macam ni yang keluar daripada seal dia. Kenapa dah tukar kepada macam ni? Ini untuk gold bar. Dan untuk dina pula, kenapa Public Go keluarkan dina macam ni, bukan lagi bentuk di satu dina seperti ini? Ini saya nak jawab. Tuan-tuan boleh save video ini untuk rujukan pada masa akan datang. Public Go keluarkan item yang 100 gram dan ke bawah semua bentuk macam ni. Kenapa? Sebab Public Go nak melangkah ke peringkat international, peringkat antarabangsa. Bila nak masuk ke peringkat antarabangsa, tuan-tuan, dia kena ada kelulusan akreditasi London Bullion Market Association LBMA untuk mudah masuk ke pasaran antarabangsa. Dan untuk emas ni diterima di peringkat antarabangsa, dia kena dapat akreditasi LBMA. Jadi sebab itulah Public Go dia menukarkan bentuk yang seperti ini kepada bentuk yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Public Go sekarang ni kita boleh keluarkan emas daripada machine Go ATM. Jadi kalau bentuk macam ni, dia lebih mudah berbanding dengan bentuk seperti ini. Dia akan jatuh susah, lebih mudah berada dalam bentuk yang seperti ini. Kalau lah tuan-puan tak nak seperti ini, tuan-puan boleh saja compact seal ini, cabut seal ini, emas tu dapat keluar seperti ini. Persoalannya, bila nak jual balik kepada Public Go, adakah harga lebih murah berbanding yang berada dalam seal cantik elok macam ni? Jawapannya adalah tak berubah. Public Go akan beli balik dengan harga sama saja dengan harga berada dalam seal. Jadi tuan-puan jangan risau bila dah cabut daripada seal ini, nak jual balik kepada Public Go, dia punya margin spread sama saja, 6 ke 9% tak berubah. Tuan-puan beli emas Public Go, jual saja di Public Go supaya harga itu lebih tinggi berbanding kita jual di tempat yang lain. Tuan-puan nak mula simpan emas dengan Public Go senilai RM100, boleh rujuk pin video di profil saya ataupun rujuk dekat link dekat bio saya, boleh daftar percuma di sana.